Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nazuha binti Abu Seman. Saya adalah guru pembimbing bagi sekumpulan pelajar yang menjalankan inovasi bertajuk Solar Oven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kashika. Saya Saidah. Saya Puteri. Saya Alia. Kami dari kumpulan Alam Zihal akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Ketuhat Suria ataupun Solar Oven. Penyata masalah, kos tenaga elektrik dan gas semakin meningkat. Kawasan luar bandar kurang akses pada sumber tenaga moden. Tahap kesedaran terhadap penggunaan ketuhat suria masih rendah. Mami, tengok tu ada orang lapar. Jangan tengok tu, nanti dia minta aku Mami. Tapi Mami dia lapar tu. Ish, tak matang, tangannya ada di sini. Ada semua sebab bos Mama perempuan. Bye. Makcik, saya dah telur. Kamu bagi kat makcik ke? Terima kasih lah. 3 hours later. Kakak, ada telur. Tapi telur mentah. Nak bakar, tak ada api. Kalau makan telur mentah lagi, keluar kat telinga pula. Manon. Oi, Mama di mana oi? Itu tak penting. Tadi aku dengar Han nak masak telur kan. Dia ikut aku ke markas. Datang ke markas aku. Ya betul yang makan apa macam ni. Betul lah. Benda ni oi. Inilah ciptaan terbaru aku. Ciptaan apa macam ni? Inilah yang nak masak telur Han tadi. Oh, nak bagi kat aku lah. Mana boleh tu aku punya. Kenapa buat lain? Macam mana aku nak buat lain? Kena pergi cari bahan-bahan yang aku dah tulis dalam ni. Bahan? Meanwhile, Kat mana aku cari bahan-bahan ni? Boleh pakai ni. Boleh lagi ni. Weh ni, bahan yang Han kata tu. Udah bawa dah. Kotak kasut dah. Ada? Aluminium foil. Cek. Biji. Cek. Plastik Cina. Cek. Kertas hitam. Cek. Semua ada. Okay. Jom kita buat. Jom.
Kelebihan oven solar. Yang pertama, mudah alih, mereka bentuk ringan dan senang dibawa ke mana-mana. Nombor 2, mudah digunakan, tidak memerlukan kemahiran teknikal tinggi. Nombor 3, selamat, tiada api terbuka atau resiko kebakaran. Kegunaan oven solar digunakan semasa aktiviti luar seperti berkemah dan ekspedisi. Kedua, alat bantu pengajaran untuk subjek sains dan teknologi di sekolah. Ketiga, sesuai untuk komuniti luar bandar atau kawasan tanpa bekalan elektrik. Nilai komersial. Nombor 1, permintaan meningkat terhadap produk mesra alam dan berasaskan tenaga boleh diperbaharui. Nombor 2, boleh dipasarkan sebagai produk hijau selari dengan trend kelestarian global. 3, mudah dibawa dan digunakan sesuai untuk aktiviti luar seperti perkemahan dan bencana alam.